Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Nuraihan Muhammad Hashim bersama rakan-rakan yang lain ingin membentangkan inovasi kami yang diberi nama EduRungkai Kit Digital Merungkai Kurikulum dan Pedagogi. EduRungkai merupakan satu kit digital interaktif yang dibangunkan khusus untuk pelatih guru IPG merungkai kurikulum. Tujuan utama EduRungkai dibangunkan adalah untuk memberi kejelasan dan kefahaman yang mendalam tentang 4 elemen penting dalam kurikulum iaitu standard kandungan, standard pembelajaran, hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan. Keempat-empat elemen ini merupakan nadi dalam proses merungkai kurikulum dan menjadi asas kepada pembinaan rancangan pengajaran harian yang berkesan. Sekiranya pelatih guru tidak menguasai elemen-elemen ini, keseluruhan proses pengajaran boleh tersasar dan objektif utama pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Bagi membantu mereka memahami hubungan antara standard kandungan, standard pembelajaran, hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan, EduRungkai dibina bagi membantu pelajar merungkai kurikulum secara lebih sistematik dan fleksibel. Isu utama yang kami telah kenal pasti adalah pelajar sukar menguasai konsep merungkai kurikulum kerana istilahnya abstrak dan kompleks. Ini menyebabkan mereka juga kerap tersilap dalam mengenal pasti hubungan antara standard kandungan, standard pembelajaran, hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan, menyebabkan perancangan RPH kurang berfokus dan tidak mencapai objektif secara maksimum. Kerana istilah-istilah ini adalah nadi dalam pelaksanaan PDP yang berkesan di dalam kelas. Ini dapat dikesan melalui tugasan individu yang dilaksanakan oleh pelatih guru. EduRungkai dibangunkan dengan dua objektif. Pertama ialah untuk membangunkan sumber digital interaktif dalam menyokong pembelajaran kendiri pelatih guru dan yang kedua untuk meningkatkan keupayaan pelatih guru merungkai kurikulum secara sistematik visual melalui penggunaan EduRungkai. Sekarang mari saya tunjukkan bagaimana menggunakan buku digital EduRungkai yang dapat diakses secara percuma. Pada halaman pertama, pelajar akan disambut dengan video avatar AI saya sendiri. Video ini berfungsi sebagai pengenalan ringkas untuk menarik minat pelajar. Kemudian ada penerangan tentang merungkai kurikulum yang di mana ada video grafik dari YouTube. Ini merupakan ciri unik yang diwujudkan dalam projek inovasi ini di mana elemen avatar AI digunakan untuk memantapkan pengalaman belajar. Saya Cikgu Nuraihan dan saya akan membimbing anda untuk memahami Seterusnya ada bahagian di mana penerangan ringkas, kemudian pelajar terus bermain game drag and drop untuk menguji kefahaman mereka tentang standard kandungan, standard pembelajaran, hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan. Pelajar juga akan diberikan penerangan ringkas tentang dimensi kurikulum. Konsep buku ini memang berfokuskan kepada refreshkan diri dengan sedikit penerangan kerana topik telah dibincangkan dalam kelas. Selebihnya adalah aktiviti pengukuhan seperti ini. Pelajar juga diberi contoh template ringkas tapi mudah difahami bersama beberapa tips bagaimana merungkai kurikulum dengan lebih berkesan. Kita juga menambah elemen avatar secara santai untuk membeli formulir ringkas bagaimana nak kuasai SK, SP, HP dan KK. Hari ini kita nak mula satu misi penting, bukan nak tangkap pencuri, tapi nak merungkai kurikulum. Jangan risau, cikgu tak suruh kamu merungkai kabel elektrik atau rahsia negara. Kita nak faham apa itu SK. Terdapat juga tip ringkas dengan contoh yang lebih spesifik supaya pelajar boleh membina kriteria kejayaan dengan betul. Hai, jom kita tengok macam mana nak bina kriteria kejayaan yang betul-betul berkesan. Sebenarnya, kriteria kejayaan Ini juga merupakan ciri unik yang terdapat pada inovasi ini di mana pendekatan step by step yang jelas dan modular. Bahagian ini sedikit berbeza. Pelajar boleh belajar melalui lagu pedagogi yang dijana dengan AI supaya mereka tidak bosan dengan membaca sahaja. Lagu ini disertai dengan carta ringkas untuk membantu pemahaman konsep backward design. Ini merupakan ciri unik yang ada pada inovasi ini di mana lagu pedagogi yang digubah menggunakan AI digunakan bagi memantapkan pengalaman belajar. Kita bukan mula dengan aktiviti, tapi fikir dulu apa nak dicapai. Apa hasil pembelajaran yang pasti, barulah rancangan takkan meleset lagi. Sebagai penutup, pelajar akan bermain game pengukuhan terakhir yang menggabungkan semua elemen dalam merungkai kurikulum. EduRungkai boleh digunakan secara kendiri, hybrid atau bersama bimbingan pelajar. Ini adalah ciri unik yang ada dalam inovasi di mana terdapat flexibility penggunaan dan dapat diakses tanpa batas dan boleh digunakan pada bila-bila masa melalui platform digital.
Dapatan kajian menunjukkan kesan yang positif di mana terdapat peningkatan sebanyak 33 mata dalam ujian pasca yang dijalankan. Ini membuktikan keberkesanan edurungkai dalam meningkatkan kefahaman pelajar. Berdasarkan soal selidik maklum balas pelatih guru pula, keseluruhannya menunjukkan tahap kepuasan yang sangat tinggi terhadap penggunaan edurungkai kit digital merungkai kurikulum ini. Secara keseluruhan, dapatan ini menunjukkan bahawa edurungkai berkesan sebagai inovasi digital pendidikan yang bukan sahaja membantu pelatih memahami kurikulum tetapi juga menggalakkan pembelajaran kendiri dan meningkatkan keyakinan mereka sebagai bakal pendidik. Dari segi potensi komersial, edurungkai mempunyai kelebihan yang sangat praktikal. Pertama, ia dibangunkan dengan kos minimum kerana menggunakan platform digital percuma iaitu book creator dan menjadikannya mudah diperluas tanpa memerlukan perbelanjaan tambahan. Kedua, kit ini boleh diubah sesuai dengan mudah. Pensyarah atau guru boleh menyesuaikan isi kandungan mengikut mata pelajaran atau standard kurikulum tanpa perlu menanggung kos pencetakan semula. Ketiga, edurungkai selaras dengan Dasar Pendidikan Digital KPM dan juga menyokong matlamat pembangunan mampan SDG 4 pendidikan berkualiti melalui pemerkasaan literasi digital dan akses sumber pembelajaran terbuka. Dari aspek perluasan, edurungkai telah didaftarkan dengan EISBN dan sedang diperluaskan aksesnya kepada pelajar kohort lain. Potensi masa depan termasuklah latihan guru di IPG lain, penggunaan dalam kursus atas talian dan penganjuran bengkel. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan bilangan pengguna yang dinyatakan seperti di dalam gambar. Secara keseluruhan, edurungkai memberi pengalaman belajar yang ringkas tetapi interaktif menggabungkan video, grafik, game, template, tips dan lagu. Ia membolehkan pelajar ulang kaji secara kendiri dan lebih menyeronokkan dan berkesan.